suka pula korang tengok I buat TikTok dengan Khadijah kan. I nak buat Unready With Me. Kita nak remove my makeup. Nak explain dekat korang apa bestnya pakai cleansing balm. So I nak change my outfit first. I'm done change my outfit. Remove I punya lens. Kalau nak remove makeup, try pakai cleansing balm. Sebab dia betul-betul deep clean. Texture dia sangat-sangat soft. After I buat cleansing balm, I paling suka waktu lepas cuci muka. Kalau you tak makeup pun, you boleh pakai cleansing balm untuk deep clean. Keluarkan segala you punya blackhead dengan whitehead. I dah remove all my makeup. I nak bersihkan. I buat kotor tadi kan kena makeup. Selalu sangat makeup. Makeup selalu tersumbat. Tolong try pakai cleansing balm Luffa. Kalau korang macam biarkan, nanti dia akan bagi big pores, bagi pigmentasi, kulit pula rosak. I dah tak ada blackhead and whitehead. Even I makeup hari-hari and muka I very smooth. I buat night skincare sikit and dah tidur. Bye-bye.